Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum daripada ini, semalam 29 November 2025 tamatlah tempoh 40 hari, satu tempoh yang dipersetujui bersama oleh kerajaan negeri dan juga pengurusan tertinggi Felda untuk mencari satu penyelesaian bagi isu yang telah berlanjutan lebih daripada 40 tahun. Tetapi sehingga tamatnya tempoh 40 hari, Felda gagal untuk memberikan respon terhadap tuntutan kerajaan negeri. Maka sebagaimana yang telah dipersetujui bukan hanya di pihak kerajaan negeri tapi juga di pihak Felda, kita akan menguatkuasakan tindakan undang-undang. Jadi tindakan undang-undang ini serentak di semua 10 ladan FGV yang ada di daerah. Setiu, Besut pun ada, Kemaman ada, Maran ada dan Dungun pun ada. Hulu Terengganu dengan keluasan sekitar 15,000 hektar yang melibatkan 127 lok tanah. Apa yang kita buat hari ini ialah penyerahan notis di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Dengan makna notis yang memaklumkan pencerobohan ataupun menduduki tanah kerajaan tanpa kebenaran yang sah. Selepas daripada notis ini, pihak yang menerima notis diberikan tempoh selama 4 hari untuk remedi. Remedi dengan makna mereka mesti mengeluarkan aset-aset boleh alih mereka, dan selepas daripada itu proses sitaan akan bermula. Bila proses sitaan mengikut Kanun Tanah Negara, apa yang disita itu akan menjadi milik pihak berkuasa negeri. Dengan makna menjadi milik negeri Terengganu. Dan kita akan mulakan tindakan kompaun kerana menceroboh tanah kerajaan, dan kita juga akan mengemukakan saman sivil untuk menuntut kerugian negeri dalam tempoh lebih kurang 40 tahun lepas, dan juga prosedur jenayah. Kerana bawah Kanun Tanah Negara Seksyen 425 ni ialah kesalahan jenayah. Dia bukan kesalahan sivil. Dan notis ni akan dihantar kepada semua ahli lembaga pengarah FGV. Kita mempunyai perancangan tapi kita tidak boleh nak mendahului waktu kerana setiap pekerja tu ada majikan dia. Jadi buat masa sekarang ni kita pun tak tahu apa perancangan FGV kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi biarlah bila sampai masanya nanti kita akan maklumkan. Tapi dalam penyusunan kita tentunya kebajikan pekerja adalah keutamaan kita lah. Kerana kita tidak mahu ada sesiapa yang menjadi mangsa di sebalik apa yang kita buat untuk mengembalikan setiap inci hak negeri. Kita tidak menzalimi sesiapa. Kerajaan negeri telah memberikan satu tempoh yang cukup lama. Ruang perbincangan dan perundingan telah kita buka sebaiknya, tetapi tidak bersambut dan tidak balas sangat negatif, berdolak dalih dan sebagainya. Maka setiap ruang perbincangan itu dia ada limit dia. Dan kita telah sampai kepada garis merah lah, di mana tindakan itu perlu diambil. Jadi penguatkuasaan hari ini di seluruh negeri melibatkan lebih 150 anggota penguatkuasaan daripada pejabat tanah daerah, PDRM dan beberapa jabatan lain. Kita akan menunggulah kan dalam tempoh 4 hari. Tempoh 4 hari ialah tempoh remedi. Tempoh remedi dengan makna mereka mesti mengalihkan aset-aset, ya. Dan selepas daripada itu proses sitaan akan bermula. Okay. Notis ni dia sama ke macam dengan surat perintah daripada mahkamah? Belum lagi. Ini notis di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Notis ni adalah hak kepada pihak berkuasa negeri lah. Berkuasa negeri sebagai autoriti yang mempunyai autoriti terhadap penguatkuasaan tanah. Okay. Mungkin ini sebagai tindakan tegas lah. Ya, tindakan tegas. Tindakan tegas permulaan daripada tindakan perundangan yang kita sebut sebelum daripada ini. Macam tak ada ruang perbincangan lah. Kita telah buka lama. Kita telah buka lama ruang perbincangan sehingga semalam tarikh akhir pun tidak ada perbincangan yang bermakna. Dia lebih kepada berpusing-pusing di tempat yang sama, mengulangi isu yang sama dan berdolak dalih, termasuk juga mengancam kerajaan negeri. Jadi tidak sepatutnya itu berlaku lah.